Hai semua, hari ini kami nak bawakan satu topik yang serius, menarik dalam mata pelajaran sains. Topik yang bukan je best, tapi menunjukkan betapa hebatnya ciptaan Allah. Betul tu, topik kita ialah cara haiwan melindungi diri daripada musuh. Okey, jom kita mulakan. Cuba tengok ni, haiwan bergulung dan ketam ada cekerang yang keras. Cekerang ini macam perisai superhero melindungi badan yang lembut daripada serangan musuh. Tapi ada juga haiwan yang menggunakan cara lebih ganas sikit. Lebah, lipan dan skorpion. Mereka mengeluarkan sengat yang ada bisa. Sekali sengat, musuh terus lari. Tak cukup kalah. Ada pula haiwan yang menggunakan bau busuk sebagai pertahanan, macam kumbang dan lipas. Bau dia buat musuh fikir 2-3 kali nak dekat. Dan jangan lupa sisik keras. Buaya dan ikan bersisik keras ni tak mudah cedera sebab kulit mereka yang keras dan tebal. Macam pakai baju besi sepanjang masa. Ini pula rama-rama mata palsu. Sayap dia ada corak mata yang besar. Tujuannya untuk tipu musuh. Musuh sangka ada pemusuh besar dan terus takut. Tapi ada juga haiwan yang memilih untuk melawan balik. Contohnya kerbau, rusa dan kambing gurun. Mereka ada tanduk tajam. Siapa kacau, bersedialah untuk ditanduk. Tapi ada juga haiwan memilih untuk lari. Hahaha. Haiwan macam katak, arnab dan kuda gunakan otot kaki yang kuat untuk lari sempatas kilat bila ada bahaya. Setiap haiwan berbeza, tapi semua ada satu persamaan. Mereka ada ciri-ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh. Hebat kan? Ciri-ciri inilah yang membuktikan betapa uniknya haiwan di dunia ini. Sains tak bosan pun kalau kita faham dan hargai ciptaan Tuhan. Setiap haiwan ada senjata rahsia masing-masing. Jadi lepas ni, jangan ingat hanya di rumah. Setiap hari bulan, dia ada senjata lebih kuat daripada kita. Terima kasih kerana menonton. Semoga anda semua belajar sesuatu hari ini. Bye. Jumpa lagi dalam